Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, rakan-rakan Kabinet Kerajaan, perwakilan pembangkang, seterusnya hadirin, warga dewan yang dimuliakan. Selamat bersidang kesemuanya. Serak suara saya di petang yang mulia ini. Tuan Yang di-Pertua, usul yang telah pun digagaskan oleh Kabinet Kerajaan untuk sama-sama kita perdebatkan adalah program penerapan modal insan telah berjalan. Bertindak selaku yang amat berhormat Perdana Menteri, mohon izin untuk saya menggagaskan dan membuka tirai persidangan kita seawal pendefinisian terlebih dahulu. Tuan Yang di-Pertua, kita bergerak kepada frasa awal di dalam usul perdebatan, iaitu program penerapan modal insan. Tuan Yang di-Pertua, pertamanya kita perlu faham apakah yang dikatakan modal insan. Modal insan, Tuan Yang di-Pertua, adalah merupakan satu modul yang telah pun digagaskan oleh Tun Abdullah Haji Ahmad Barawi, mantan Perdana Menteri Malaysia, di bawah Rancangan Malaysia ke-9, Tuan Yang di-Pertua. Dan menurut Kertas Kerja Pembangunan dan Kemajuan Modal Insan dari Profesor Dr. Amini Amir Abdullah dari Pusat Islam Universiti Putra Malaysia, menyatakan modal insan adalah merupakan faktor kemanusiaan dan kemasyarakatan dalam menggerakkan kemajuan negara. Faktor kemanusiaan dan kemasyarakatan termasuklah aspek kemahiran jenerik, jati diri, patriotisme dan juga pembangunan kemajuan. Tuan Yang di-Pertua, maka landasan perdebatan hari ini dalam usaha kita untuk memperdebatkan dari aspek program penerapan modal insan, perlulah untuk sama-sama kita bersetuju untuk berbincang dari aspek usaha-usaha di bawah program penerapan modal insan. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya kita bergerak kepada frasa hujung di dalam usul perdebatan, iaitu telah berjaya. Tuan Yang di-Pertua, telah berjaya ini Tuan Yang di-Pertua untuk kita menilai program-program untuk kita menerapkan nilai modal insan dalam diri masyarakat. Untuk kita buktikan telah berjaya terterapnya modal insan bukan begitu mudah. Kerana apa, Tuan Yang di-Pertua? Pembangunan manusia dan pembangunan diri seseorang insan tidak semudah pembangunan negara. Kita bangkitkan KLCC mahupun kita tersegap indahkan KLIA. Tuan Yang di-Pertua, maka analisa terhadap telah berjaya terhadap program modal insan hari ini perlulah untuk sama-sama kita melihat perkembangan positif yang wujud hasil daripada program-program yang dijalankan di bawah usaha menerapkan modal insan. Tuan Yang di-Pertua, maka bagaimana keseluruhannya kes kerajaan hari ini kami akan tunjukkan perkembangan positif hasil daripada program-program penerapan modal insan. Tuan Yang di-Pertua, maka dengan itu pendirian kerajaan hari ini kami katakan program penerapan modal insan telah berjaya atas rasional wujudnya perkembangan positif terhadap usaha yang dilakukan. Tuan Yang di-Pertua, dan beban bukti untuk mereka perwakilan pembangkang hari ini bagi menafikan program penerapan modal insan ini tidak berjaya. Tuan Yang di-Pertua, mereka perlu untuk tunjukkan kegagalan program dalam penerapan modal insan yang kita usahakan. Tuan Yang di-Pertua, semudah itu berbagi barisan pada pembangkang. Sebelum saya teruskan, saya situ untuk terima cerahan yang berhormat. Yang berhormat, untuk mengukur modal insan ini, kita melihat kepada PIM, setuju atau tidak? Terima kasih yang berhormat. Hari ini untuk kita melihat kepada pembangunan modal insan, salah satu usaha dan program yang dijalankan adalah saya tidak nafikan kewujudan Plan Integriti Nasional. Namun perlu diingat, usaha penerapan modal insan bukanlah semata-mata daripada Plan Integriti Nasional. Kita ada juga sistem pendidikan yang juga menerapkan pembinaan penerapan modal insan. Tuan Yang di-Pertua, Tuan Yang di-Pertua, saya teruskan dari aspek penghujahan selaku yang amat berhormat Perdana Menteri. Saya tunjukkan kepada anda semua usaha pertama kita dari aspek misi nasional. Tuan Yang di-Pertua, yang mana misi nasional ini adalah merupakan pemfokusan terhadap pembinaan diri untuk kita majukan dari aspek syarikat-syarikat di negara kita, untuk kita lahirkan usahawan-usahawan dan kaki tangan kerja yang lebih beretika dan juga luhur budi pekertinya. Tuan Yang di-Pertua, contoh-contoh program yang telah dijalankan termasuklah pertamanya pemantauan etika tentang pementasan melalui syarikat-syarikat, yang keduanya
program memantapkan sistem penilaian dan pengukuran supaya lebih telus, tepat dan menyeluruh Tuan Yang di-Pertua. Dan saya katakan melalui program-program penerapan modal insan untuk kaki tangan di negara kita telah pun mempunyai perkembangan positif. Kerana apa? Menurut laporan program pembangunan bangsa-bangsa bersatu, hampir keseluruhan iaitu hampir menepati 80% daripada syarikat-syarikat di negara kita Malaysia telah pun menetapkan pemantapan etika melalui program-program tertentu. Contohnya Tuan Yang di-Pertua, seminar-seminar khas meliputi keseluruhan kaki tangan syarikat Tuan Yang di-Pertua. Dan akhirnya menurut laporan program pembangunan bangsa bersatu UNDP juga pada tahun 2008 telah pun menyatakan Malaysia hari ini telah pun melepasi tahap penting dalam indeks pembangunan insan HDI dengan dikategorikan sebagai negara pembangunan insan yang tertinggi berbanding kategori negara pembangunan insan sederhana Tuan Yang di-Pertua. Saya tunjukkan usaha yang kedua, usaha penerapan dalam sistem pendidikan kita hari ini Tuan Yang di-Pertua untuk kita membina seorang manusia yang bermodal insan, berjati diri. Sistem pendidikan juga memainkan peranan penting. Lantas sistem pendidikan kita mengandalkan program penerapan kemahiran generik Tuan Yang di-Pertua, termasuklah kemahiran bercakap, berkomunikasi dan juga bekerja di dalam kumpulan Tuan Yang di-Pertua. Mengikut kajian tesis oleh Institusi Sains Psikologi Universiti Sains Malaysia, Profesor Dr. Wan Ali bin Wan Ahmad telah menunjukkan kira-kira hampir 8,530 orang pelajar-pelajar di Malaysia mampu untuk membawa diri mereka dengan lebih berjaya di peringkat sambungan pelajaran di luar negara apabila dipuji dari aspek kemampuan untuk berkomunikasi dan juga bekerja di dalam kumpulan Tuan Yang di-Pertua. Perkembangan positif daripada kedua-dua hujah yang telah saya tunjukkan menunjukkan kepada kita program-program yang dijalankan di bawah pemantapan modal insan hari ini telah pun mempunyai perkembangan positif. Apabila saya tunjukkan kesan-kesannya sendiri, jelas kita tidak mampu menafikan program penerapan modal insan telah berjaya. Mohon terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri. Untuk perdebatan silakan untuk magang untuk menggunakan media. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, Barisan Kerajaan Proksi Pembangkang serta Dewan Yang Bersih. Tuan Yang di-Pertua Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengakui bahawa untuk kita membangunkan insan itu bukanlah semudah kita membangunkan bangunan seperti KLC. Namun apabila kerajaan kita hari ini mengutarakan usul dan mempunyai program penerapan modal insan telah berjaya, seolah-olah pihak kerajaan hari ini telah mengisytiharkan pihak kerajaan telah berjaya sebelum melepasi garisan penamaan itu kesan. Tuan Yang di-Pertua sekalung apresiasi buat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk pendefinisian literal yang cukup baik, saya kira. Kami terima. Namun begitu Tuan Yang di-Pertua, kami juga menerima pendefinisian konsep yang telah diutarakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Namun kita mohon seisi Dewan untuk kita sama-sama telusuri permasalahan konkret yang telah dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di seberang sana. Tuan Yang di-Pertua Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengkonsepkan program penerapan modal insan sebagai usaha-usaha di bawah program penerapan modal insan. Namun begitu Tuan Yang di-Pertua, saya kira Perdana Menteri gagal untuk mencirikan sebenar-benarnya bagaimanakah usaha-usaha yang seharusnya dibawakan di bawah program penerapan modal insan. Program penerapan modal insan itu sendiri pun gagal dikonsepkan dengan baik oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Seterusnya katanya apabila telah berjaya itu wujudnya perkembangan positif dalam usaha-usaha untuk program penerapan modal insan. Namun begitu Tuan Yang di-Pertua, adakah beliau sendiri telah bersetuju bahawa program penerapan modal insan ini berteraskan kepada pelbagai aktiviti nasional? Namun saya mempersoalkan keadaan berjaya ini apabila telah wujudnya perkembangan positif, adakah dengan hanya apabila salah satu prinsip dalam pelayanan integriti nasional itu dipatuhi, adakah itu telah menunjukkan bahawa program penerapan modal insan ini berjaya? Gagal dicirikan dengan baik oleh Perdana Menteri seberang sana. Saya juga meragui
sekiranya benarlah program penerapan modal insan ini telah berjaya, mengapa dalam laporan akhbar Berita Harian pada hari ini mengeluarkan pernyataan bahawa Tuan Mahathir sendiri mengatakan bahawa gejala rasuah dalam politik hari ini makin menjadi-jadi? Sekiranya benarlah program penerapan modal insan ini telah berjaya, isu-isu seperti ini tidak seharusnya wujud. Kemudian katanya misi nasional hari ini negara Malaysia telah melebihi indeks pembangunan insan. Namun kita lihat begini, indeks persepsi rasuah di negara kita hari ini masih lagi pada tahap yang tinggi, iaitu skornya 5.0, dan Malaysia merupakan salah satu negara yang masih mengamalkan kadar rasuah yang tinggi di kalangan negara Asia Tenggara. Silakan. Yang berhormat pertamanya, adakah program penerapan modal insan anda hanya ingin melihat kepada belanja PPP nasional dan menolak konsep yang diberikan? Kedua, apakah keadaan telah berjaya pada pihak pembangkang hari ini? Yang berhormat, untuk kita melihat program penerapan modal insan itu adalah tanggungjawab Perdana Menteri untuk mengkonsepkan sebenar-benarnya bagaimana kita ingin melihat program penerapan modal insan. Kami tidak mengatakan bahawa kita hanya perlu merujuk pada Plan Integriti Nasional. Kita juga perlu merujuk pada program-program lain untuk menerap modal insan ini. Yang dipertua, premis bangkangan di pihak pembangkang hari ini begitu. Program penerapan modal insan belum berjaya. Kami akui pada hari ini wujud usaha-usaha untuk kita memperkasakan modal insan ini seperti oleh kerajaan dengan bantuan-bantuan daripada institusi seperti IIM dan SPRM. Namun kita lihat, untuk kita menilai sesuatu kejayaan itu, kita perlu melihat kepada kesan-kesannya. Namun hakikat pada hari ini, hakikat serta realitinya adalah sebaliknya. Namun kami masih tidak menafikan bahawa wujud usaha-usaha untuk kita memperkasakan penerapan modal insan ini. Kronologi penghujatan di pihak pembangkang hari ini, selaku ketua pembangkang yang baik, saya akan menghujat dari aspek bagaimana golongan yang seharusnya menerima penerapan modal insan ini, iaitu belia, masih lagi belum mempunyai nilai modal insan yang boleh dibanggakan. Bangunan belia yang kedua akan menunjukkan bagaimana masalah-masalah serta kekangan-kekangan dalam pelaksanaan program penerapan modal insan ini. Tuan Yang Dipertua, penghujahan yang pertama, iaitu belia kita pada hari ini masih belum mempunyai modal insan yang boleh kita banggakan. Untuk program penerapan modal insan ini berjaya, kita perlu penerapannya perlulah daripada bawah, iaitu belia. Belia ini ibarat bentuk bulu biarlah dari rebungnya. Namun begitu, mengapa kita katakan bahawa program penerapan modal insan ini belum berjaya? Kerana golongan-golongan belia pada hari ini masih mempunyai berbagai masalah-masalah yang berkaitan dengan modal insan, seperti bertanggungjawab, kejujuran dan sebagainya. Tuan Yang Dipertua, kita lihat isu-isu mak rempit. Laporan daripada polis di Raja Malaysia yang disiarkan di dalam laporan Berita Harian yang bertarikh 10 Februari 2009, bagaimana tangkapan-tangkapan terhadap golongan-golongan mak rempit yang kebanyakannya dan dimonopoli oleh golongan belia ini telah meningkat daripada bilangan 3,719 pada tahun 2006 meningkat kepada 5,182 peningkat tangkapan pada tahun 2008. Tuan Yang Dipertua, sekiranya benarlah program penerapan modal insan ini telah berjaya, seharusnya isu-isu seperti ini tidak lagi wujud ataupun sekurang-kurangnya mendatangkan kesan-kesan positif kepada belia-belia ini. Pihak kerajaan seharusnya menunjukkan bahawa belia-belia hari ini telah mengalami sedikit sebanyak perkembangan positif kesan daripada program penerapan modal insan ini. Seterusnya kita lihat apabila laporan daripada Kementerian Jabatan Perdana Menteri, iaitu Timbalan Menterinya Datuk Lim Oi Keng memberi perhatian bahawa kes jenayah ragut hari ini semakin serius apabila berlaku peningkatan, iaitu sebanyak 194 kes pada tahun 2006, meningkat kepada 208 kes pada 2007, meningkat lagi 251 kes pada 2008. Kita lihat Tuan Yang Dipertua, sekiranya benarlah program penerapan modal insan ini yang seharusnya diluruskan fokusnya kepada belia berjaya, telah berjaya, seharusnya belia kita hari ini mempunyai jujukan-jujukan positif hasil daripada program penerapan modal insan yang telah berjaya. Namun kita lihat hari ini bagaimana belia-belia kita masih belum mempunyai modal insan yang boleh kita
membanggakan. Jadi Tuan Yang di-Pertua, di sini kami tidak menghukum bahawa program penerapan modal insight itu tidak akan berjaya, tapi kami katakan bahawa program penerapan modal insight ini belum berjaya. Jadi mohon usul untuk ditolak. Sudah saya persilakan Timbalan Menteri untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Kerajaan Pembangkang. Seterusnya sidang hadirin yang tersenyum. Assalamualaikum dan selamat bersidang kesemuanya. Tuan Yang di-Pertua, usul kami tetap sama. Program penerapan modal insight telah berjaya. Rasionalnya Tuan Yang di-Pertua melihat kepada perkembangan positif hasil daripada usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan pada hari ini Tuan Yang di-Pertua. Pertamanya, sebelum kita membuka tirai penghujahan, boleh sekiranya kita lakukan penelitian dan juga pertikaian konsep yang saya kira tidak difahami oleh barisan pembangkang di seberang sana Tuan Yang di-Pertua. Pertamanya, pada hari ini mereka katakan kami tidak pernah jelas apa kehendak program penerapan modal insight. Justru saya katakan program-program yang dijalankan oleh pihak kerajaan untuk menerapkan nilai ataupun ciri-ciri seorang modal insight, saya katakan itu adalah program penerapan modal insight yang dilakukan oleh pihak kerajaan pada hari ini Tuan Yang di-Pertua. Keduanya, pada hari ini saya katakan usaha yang dibawakan oleh pihak pembangkang hanya berlandaskan kepada pelan integriti nasional sahaja Tuan Yang di-Pertua, iaitu melihat kepada masalah rasuah. Namun Tuan Yang di-Pertua berlandaskan kepada satu usaha sahaja, tidak melambangkan bahawa program penerapan modal insight ini gagal Tuan Yang di-Pertua. Kerana apa? Masalah rasuah pun sudah berlaku daripada dahulu Tuan Yang di-Pertua. Justru keadaan penerapan modal insight ini baru diterapkan oleh yang mantan Perdana Menteri kita Yang Amat Berhormat Abdullah Haji Ahmad Badawi Tuan Yang di-Pertua. Justru tidak ada hukum bahawa masalah PIN ini gagal Tuan Yang di-Pertua. Keduanya Tuan Yang di-Pertua, pada hari ini mereka hukum bahawa program penerapan modal insight ini belum berjaya melihat kepada masalah-masalah sosial di kalangan remaja. Namun Tuan Yang di-Pertua, pada hari ini sebenarnya mereka gagal membuktikan aspek pertama, program penerapan modal insight. Sebenarnya masalah dalam program penerapan modal insight yang menjurus kepada masalah sosial di kalangan remaja Tuan Yang di-Pertua. Justru maka tugas berat di pihak pembangkang perlu juga untuk mereka buktikan kepada sidang perdebatan apakah sebenarnya masalah ataupun kelemahan dalam program penerapan modal insight yang menyebabkan masalah sosial di kalangan remaja kita Tuan Yang di-Pertua, seperti masalah rempit. Adakah pada hari ini program penerapan kita mengajar remaja kita melakukan masalah rempit di negara kita ini Tuan Yang di-Pertua? Itu yang perlu difikirkan oleh mereka di sebelah sana. Dan seterusnya Tuan Yang di-Pertua, sepatutnya mereka bukan perlu menunjukkan bahawa program penerapan modal insight ini belum berjaya. Sebaliknya, program penerapan modal insight ini gagal melihat kepada baru melawan kes kami menunjukkan telah berjaya. Pada hari ini Tuan Yang di-Pertua, selesai pertikaian konsep di pihak pembangkang pada hari ini Tuan Yang di-Pertua. Mari kita beralih kepada arena penghujahan, namun ada yang berminat silakan. Dalam isu mak rempit, apa wujudkan positif yang berlaku daripada program penerapan modal insight? Masalahnya Tuan Yang di-Pertua, sepatutnya anda tunjukkan apa kelemahan-kelemahan dalam program penerapan modal insight yang membawa kepada masalah mak rempit di kalangan remaja. Baru kami terima pada hari ini Tuan Yang di-Pertua melawan kes kami secara berdepan. Selesai. Baiklah, meneruskan perjuangan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya akan tunjukkan daripada aspek penerapan modal insight di kalangan belia. Kita pada hari ini Tuan Yang di-Pertua, tiada kita yakin belia inilah bakal membawa negara kita sebagai sebuah negara maju pada hari ini Tuan Yang di-Pertua. Contohnya hujah pertama Tuan Yang di-Pertua, saya bawakan daripada aspek projek peniaga muda yang merupakan program belia negara khusus untuk belia yang ingin memulakan dan mengembangkan perniagaan. Belia ini bertaraf
diberikan bantuan insentif tidak melebihi RM2,000 seorang Tuan Yang di-Pertua. Dan projek ini menerapkan cara-cara yang betul untuk memulakan perniagaan dan menguruskan perniagaan. Contohnya Tuan Yang di-Pertua menguruskan wang dan juga cara untuk beroleh keuntungan dengan meningkatkan kemahiran melakukan perniagaan di kalangan belia kita Tuan Yang di-Pertua. Buktinya bahawa program penerapan modal insan ini telah berjaya apabila salah seorang yang berjaya, Muhammad Ashraf bin Haji Syuib, yang menjalankan perniagaan agri, iaitu perniagaan tani menggunakan teknologi moden dalam pertanian. Kata beliau, projek beliau banyak membantu beliau untuk menjadi seorang peniaga yang berjaya dan berdaya saing pada hari ini Tuan Yang di-Pertua. Dan menurut Menteri Pelajaran Malaysia, Datuk Hishamuddin Tun Hussein On, ketika merasmikan Hari dan Minggu Belia Negara 2007 yang bertemakan Belia Peneraju Kemerdekaan gemilang di Stadium Putra Bukit Jalil baru-baru ini Tuan Yang di-Pertua, menyatakan program Belia Muda banyak melahirkan peniaga-peniaga muda yang mempunyai daya saing yang tinggi di dalam negara kita Tuan Yang di-Pertua. Terbukti bahawa program peniaga muda berjaya melahirkan modal insight pada hari ini Tuan Yang di-Pertua. Hujah kedua Tuan Yang di-Pertua saya bawakan daripada aspek program pertukaran belia antarabangsa yang dianjurkan oleh Kementerian Belia dan Sukan yang melibatkan pertukaran belia antara dua buah negara Tuan Yang di-Pertua, yang mana bermaksud untuk memberikan mereka pengalaman dan pengetahuan hidup di perantauan di samping menjadikan Duta Kecil Malaysia yang bertanggungjawab menunjukkan Malaysia dari berbagai aspek kebudayaan dan sosial Tuan Yang di-Pertua. Saya rindukan cerahan kerana betul. Apa unsur-unsur modal insan yang diterapkan dalam program pertukaran belia? Tuan Yang di-Pertua, saya katakan penerapan nilai jati diri dalam belia dan juga untuk mengangkat nilai budaya dan juga etika di sesebuah negara kita sebagai negara Malaysia. Inilah penerapan nilai modal insight yang diterapkan dalam program belia antarabangsa ini Tuan Yang di-Pertua. Dan seterusnya Tuan Yang di-Pertua, hujah ketiga iaitu program Smart Belia yang mana menyediakan cara-cara untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Pada hari ini Tuan Yang di-Pertua, yang memberikan peluang untuk menjadi usahawan sebenar melalui program mentor, iaitu mempunyai kedai untuk diuruskan sendiri dan juga mendapat latihan keusahawanan secara percuma yang disediakan oleh program Smart Belia ini Tuan Yang di-Pertua. Dan juga buktinya, menurut laporan kajian keusahawanan yang dilakukan oleh Kementerian Belia dan Sukan, sebanyak 22% usahawan baru yang berdaya saing dilahirkan melalui program Smart Belia ini Tuan Yang di-Pertua, meningkat daripada tahun sebelumnya, membuktikan bahawa program penerapan modal insight telah berjaya. Justru pada hari ini saya mohon kepada isi-isi Dewan untuk percaya bahawa sebenarnya program penerapan modal insight telah berjaya. Mohon usul pada hari ini diterima Dewan. Assalamualaikum. Bangkit kami memiliki pembangkang pada ini bukan untuk menggagalkan segala usaha berbagai kerajaan. Tidak adil untuk berbagai kerajaan diletakkan kepada kami pada hari ini supaya kami membuktikan kegagalan kerjaan program yang sedia ada. Cukuplah sekarang kami bangkit di program pembangkang pada ini. Sekarang kami untuk menunjukkan bagaimana jujukan daripada kesan-kesan positif yang dikatakan oleh kerajaan itu, kesannya tidak jelas berdua, menggambarkan usaha ataupun program penerapan modal insan pada hari ini belum berjaya. Terima kasih Tuan Ketua, pasal sahabat kerajaan, sahabat memilih pembangkang, seterusnya warga parlimen yang bersiap. Terus kita merujuk kepada keraguan yang dibawakan oleh perwakilan kerajaan pada hari ini. Sekali lagi saya terapkan di sini Tuan Ketua. Pada hari ini Tuan Ketua, mereka cuba bersikap tidak adil kepada kami. Beban pembuktian yang diberikan kepada kami sini menunjukkan keadaan tidak adil. Pada hari ini mereka membuktikan keadaan-keadaan positif. So kami pada hari ini menunjukkan kegagalan total program-program yang dilaksanakan. Tuan Yang Ketua, kami di program pembangkang pada hari ini bukanlah pembangkang yang betul. Kami sedar bahawa program-program integriti atau program-program untuk menunjukkan atau penerapan modal insan dalam kalangan rakyat pada ketika ini, usahanya adalah bersifat politik. Tapi usaha bersifat politik itu Ketua tidak begitu jelas
menunjukkan keadaan bagaimana pada hari ini program penerapan modal insan kita perlu kita katakan belum berjaya. Tuan yang betul. Yang keduanya tuan yang betul, apabila bangkit mereka pembangkang seperti tadi mengatakan ataupun mencirikan program penerapan nilai insan ini, kata mereka tidak rasional untuk kita letakkan PIN sebagai dasar. Tuan betul. Program penerapan nilai insan ini sendiri diperkenalkan pada zaman Tun Abdullah Ahmad Badawi, iaitu pada tahun 2004, dan dasar di sini itu ialah Plan Integriti Nasional. Dan untuk melaksanakan Plan Integriti Nasional ini ada tekad 2008 yang betul. Pada hari ini mereka perlu merujuk, hendak ataupun tidak, perlu mereka merujuk kepada Plan Integriti Nasional dan tekad 2008 itu sendiri. Itulah kegagalan di perwakilan kerajaan pada hari ini, dan akan saya bawa kesinambungannya di proses pembangkang pada hari ini. Selesai keraguan konsep di media kerajaan, terus kepada sesi pembujian yang akan saya buktikan paling betul bagaimana kesan-kesan positif dan ada hasil daripada program penerapan modal insan itu tidak begitu jelas menunjukkan keadaan bagaimana program penerapan modal insan pada hari ini boleh diukur sebagai belum berjaya. Isu yang pertama yang bakal saya bawa pada hari ini betul ialah isu LHDN diserbu oleh pembayar cukai pada akhir tahun 2007. Rasulullah saya begini tuan-tuan. Pada tahun 2004, kerajaan di bawah pimpinan Tun Abdullah Ahmad Badawi telah memperkenalkan Plan Integriti Nasional. Dan salah satu cara ataupun tekad untuk mencapai Plan Integriti Nasional ini ialah melalui tekad 2008. Salah satu caranya ialah meningkatkan kecekapan sistem dan penyampaian maklumat dalam sistem kerajaan itu sendiri. Tapi apa yang berlaku? LHDN memang menyambut baik saran kerajaan itu betul. Memang menggunakan sistem e-filing dengan intuan betul untuk membayar cukai kepada mereka yang berada di rumah sana betul. Ya, kami program ini bersifat produktif betul. Kerana membayar cukai pada hari ini lebih cepat, senang untuk membayar cukai yang betul. Tapi apa yang kami hukum belum berjaya pada yang betul. Kerana melihat pada keadaan sistem e-filing itu sendiri, kalau betullah sistem e-filing itu betul-betul berjaya menyelesaikan masalah mereka yang lambat membayar cukai itu betul, pada ini tidak akan berlaku penyerbuan terhadap sistem terhadap LHDN untuk membayar cukai di saat-saat akhir. Kerana apa? Alasan dan aduan-aduan yang kita tengok pada ini, sistem e-filing itu mempunyai kelemahan-kelemahan yang betul, iaitu sukar diakses betul-betul, menunjukkan bagaimana program penerapan modal insan untuk kita memajukan sistem penyampaian maklumat di negara kita pada ini masih belum boleh kita katakan berjaya. Tuan, sebelum saya masuk isu yang kedua, kita persilakan mana-mana. Yang berhormat, apa kaitan pencerahan dengan pembangunan modal insan, pembangunan teknologi agak-agak? Tuan yang kedua, itulah masalah mereka. Mereka tak faham. Sepatutnya kita letakkan dasar Plan Integriti Nasional itu. Plan Integriti Nasional bukan setakat untuk membangunkan individu, tapi kita nak pembangunan mapan skala menyeluruh betul-betul, termasuk sistem pemerintahan dan sistem pentadbiran kita betul-betul. Itulah yang dikatakan program penerapan modal insan sebenarnya betul. Bukan merujuk kepada individu semata-mata, sebaliknya kepada sistem yang sedia ada turut kita harus bincangkan dalam parlimen pada hari ini. Isu yang kedua betul-betul. Lihat bagaimana pada hari ini peruntukan sebanyak 1.3 bilion telah diberikan kepada Kementerian Pembangunan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna betul untuk menyelesaikan isu kenaikan harga barang. Dan saya tidak tahu betul peruntukan ini diberi berdasarkan Plan Integriti Nasional itu sendiri, iaitu salah satu daripada usaha tekad 2008, iaitu untuk meningkatkan tabir urus perniagaan dan etika perniagaan. Tuan yang dibuat semua. Tapi apa kita lihat pada hari ini? Walaupun peruntukan yang telah diberikan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna dan pada ketika itu dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin Tuan yang berketua, tetap berlaku peningkatan harga barang yang cukup mendadak yang berlaku di Pulau Pinang. Tuan yang berketua, kita lihat apa yang berlaku di Pulau Pinang. Tuan yang berketua, harga barang atau merujuk pada barang-barang komoditi seperti gula, tepung dan orang penusu meningkat. Tuan yang berketua, kita lihat kesinambungan di sini. Walaupun ada usaha kerajaan untuk meningkatkan takbir urus perniagaan dengan memberikan modal kepada KPMHP itu sendiri, tapi pada tuan betul, kenapa kami hukum penerapan modal misalnya pada ini belum berjaya? Kerana masalah-masalah seperti ini masih lagi wujud. Tuan betul, itulah kami katakan pada hari ini program penerapan modal insan itu tidak jujukannya. Walaupun ada kesan positif, tapi nomor betul kesan positif kita tak jelas. Dia kerana penaikan harga barang yang masih berleluasa. Tuan yang betul. Isu yang ketiga tuan betul, laporan daripada Wall Street Journal tuan betul pada tahun 2008 telah menunjukkan nilai keluar bank akibat rasuah dalam negara Malaysia meningkat
sebanyak 3.7 bilion. Daripada tahun sebelum ini hanya 7 bilion, tapi tahun 2008 menunjukkan bagaimana rasuah, keluar rasuah ke Malaysia itu dan betul meningkat kepada 10.35 bilion. Itulah nasionalis saya katakan begini, pelan integriti nasional itu betul untuk mengelakkan segala isu-isu rasuah itu betul. Tapi apa yang dikeluarkan oleh Wall Street Journal pada hari itu setelah dinilai dengan betul dan setelah dianalisis, rasuah ini berlaku kerana pilihan raya tuan-tuan dan puan, menunjukkan keadaan pada hari ini. Walaupun ada dasar yang ditetapkan oleh kerajaan, iaitu Pelan Integriti Nasional, dan ada dasar yang ditetapkan oleh kerajaan untuk mencapai kejadian itu, kita harus ikuti tingkat 28. Tapi pada hari ini, walaupun ada kesan positif, tetapi kesan positif itu disamar-samarkan oleh kes-kes rasuah yang semakin meningkat di negara kita, menunjukkan pada hari ini bahawa betapa program penerapan modal insan pada hari ini belum berjaya. Tidak ada yang kami buktikan keadaan kegagalan, kerana sebagai pembangkang yang baik pada hari ini, kami tetap bersetuju kesan-kesan positif yang dibawakan oleh program penerapan modal insan. Tapi cukup sekadar kami menunjukkan sama-sama kesan tersebut, itulah yang kami belum berjaya. Mohon maaf. Terima kasih kepada pihak magang. Saya persilakan kerajaan untuk menentukan yang biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua, rakan kerajaan, pembangkang, sidang Dewan yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersidang ke semua. Dewan harus yakin dan percaya bahawa sesungguhnya program penerapan modal insan telah berjaya. Maka pembawaan kami di barisan meja kerajaan pada hari ini cukup mudah. Kami tunjukkan adanya peningkatan perkembangan positif terhadap program penerapan modal insan itu. Itu yang kita katakan program penerapan modal insan telah berjaya, Tuan Yang Di-Pertua. Pertama sekali Tuan Yang Di-Pertua, sebelum pada sesi pidasan Tuan Yang Di-Pertua, saya harap sesi Dewan harus jelas bahawa program penerapan nilai insan itu, apabila modal insan yang kita katakan di sini adalah melihat kepada faktor kemanusiaan dan kemasyarakatan, seperti mana yang telah dibincangkan oleh Perdana Menteri kita Tuan Yang Di-Pertua. Maknanya Tuan Yang Di-Pertua, apabila tiada bantahan dari pihak sebelah, maka kami memahamikan begini. Mereka memahami bahawa program modal insan itu melihat kepada contoh kemahiran generik maupun jati diri. Namun sepanjang pengujian mereka Tuan Yang Di-Pertua, kesalahan pertama Tuan Yang Di-Pertua apabila kesalahan mereka menunjukkan PIN, maknanya pada sepanjang pengujian mereka berasaskan kepada PIN semata-mata Tuan Yang Di-Pertua. Itu permasalahan yang harus difahami di dalam Dewan yang mulia ini Tuan Yang Di-Pertua. Seterusnya Tuan Yang Di-Pertua, mari kita beralih kepada bilasan apa yang kita lihat kelepak tencongan barisan pembangkang. Pertama sekali Tuan Yang Di-Pertua, apabila penceritaan mereka begini, mereka menunjukkan ketidakpercayaan dalam PIN tersebut sehingga melihat kepada kesan akhir yang katanya masalah-masalah sosial Tuan Yang Di-Pertua. Pertama kesalahan mereka apabila mereka gagal menunjukkan apakah program modal insan yang melalui PIN itu sendiri Tuan Yang Di-Pertua. Yang keduanya Tuan Yang Di-Pertua, mari saya jelaskan. Sebenarnya begini, sidang Dewan yang saya muliakan, program modal insan itu di bawahnya contoh-contoh programnya adalah PIN itu sendiri Tuan Yang Di-Pertua, di mana di dalam PIN itu sendiri berbagai usaha-usaha telah dilakukan untuk penerapan modal insan. Bukannya penerapan modal insan berdasarkan daripada PIN Tuan Yang Di-Pertua. Itu harus dijelaskan di barisan pembangkang. Seterusnya Tuan Yang Di-Pertua, sepanjang kesan yang mereka tunjukkan adalah kesan masalah sosial. Persoalan mudah daripada saya Tuan Yang Di-Pertua, apakah sebenarnya sepatutnya mereka tunjukkan begini Tuan Yang Di-Pertua? Contohnya PLKN gagal Tuan Yang Di-Pertua. Itu sebenarnya kesan kepada program, bukan kesan kepada masalah sosial Tuan Yang Di-Pertua. Seterusnya Tuan Yang Di-Pertua, sebelum kita saya beri pencerahan. Setuju atau tidak, sebelum pengenalan Pelan Integriti Nasional, program pembangunan masyarakat bukan dikatakan sebagai program penerapan modal insan. Terima kasih Datuk. Tapi objektif yang sama serta penerapan pencalonan program adalah sama Tuan Yang Di-Pertua. Maka harus dijelasin di barisan seberang sana siapa yang hadir dahulu. Adakah program itu ataupun maknanya Tuan Yang Di-Pertua apabila program itu yang datang dulu, PIN bersadarkan di bawah program itu, bukannya program yang bersadarkan di bawah PIN Tuan Yang Di-Pertua. Selesai. Seterusnya Tuan Yang Di-Pertua, apabila bangkit Perdana Menteri melihat
katanya bersetuju untuk melihat kepada belum sampai garisan penamat Tuan Yang Dipertua. Beliau sendiri bersetuju bahawa tidak penerapan model insight itu tidak semudah untuk pembinaan KLCC Tuan Yang Dipertua. Maknanya Tuan Yang Dipertua, apabila kami telah tunjukkan perkembangan positif itu, maknanya seharusnya mereka bersetuju kepada kami. Itulah keadaan belum sampai ke garisan penamat, bukannya keadaan kegagalan yang mereka tunjukkan Tuan Yang Dipertua. Kerana sepanjang ujian mereka apabila mereka sendiri ingin menunjukkan kepada garisan akhir, iaitu kesan yang Tuan Dipertua, namun bangkit yang kedua apabila menunjukkan belum berjaya. Yang pertama ingin tunjukkan kegagalan dengan menunjukkan kesan tersebut Tuan Yang Dipertua. Selesai permasalahan seberapa saya terima celah. Sebelum itu saya betulkan, pembawaan yang pertama ini menunjukkan walaupun belum sampai ke garisan penamat, tapi sudah ada jujukan-jujukan negatif. Itu menunjukkan bahawa program penerapan model insight ini belum berjaya, tidak dinafikan kesan-kesan positif. Jawab. Terima kasih Datuk. Yang pertama kata itulah keadaan kegagalan melihat kepada peningkatan yang kita cuba menukis dengan mengatakan belum berjaya. Maka saya cabar mereka, apakah bezanya yang belum berjaya dengan gagal? Semudah. Seterusnya terhadap bidasan hujah yang pertama, yang caci politik seberang sana, apabila telah menunjukkan peningkatan positif isu rasuah, peningkatan isu rasuah Tuan Yang Dipertua. Katanya indeks persepsi rasuah telah meningkat dan SPRM melihat pada kesanan Tuan Yang Dipertua. Maknanya apabila di sini Tuan Yang Dipertua, apabila beliau menunjukkan indeks persepsi rasuah, pertama sekali Tuan Yang Dipertua, persoalan saya, berapakah peningkatan indeks persepsi rasuah? Sedangkan Tuan Yang Dipertua CPI itu sendiri adalah kita melihat kepada peningkatan berapa banyak, berapa bilangankah negara-negara yang terlibat dalam indeks persepsi rasuah. Tidak harus untuk mereka membandingkan antara tahun ke tahun Tuan Yang Dipertua. Itu permasalahan pertama kerana bilangan negara yang makin bertambah. Yang kedua, terhadap hujah beliau sendiri, apabila beliau menunjukkan belia-belia iaitu Magnetic, di mana pada tahun 2008 peningkatan kepada 5,182 Tuan Yang Dipertua, di mana mereka menunjukkan keadaan Magnetic ini yang dikatakan keadaan yang masalahnya Tuan Yang Dipertua. Saya jawab terhadap fakta Tuan Yang Dipertua. Pada tahun 2007 di mana program di bawah Yang Berhormat Datuk Seri Syamsuddin bin Husin juga Tuan Yang Dipertua, di mana program Jelajah Malaysia telah menjemput semua makmat terbit Tuan Yang Dipertua untuk sama-sama memberi parti di seluruh Malaysia. Maka apakah keadaan inilah? Inilah keadaan apabila kami tunjukkan program yang dijalankan untuk penerapan model insight. Inilah yang kami katakan program penerapan model insight telah berjaya. Bukan yang menunjukkan statistik peningkatan makmat terbit semata-mata Tuan Yang Dipertua. Seterusnya Tuan Yang Dipertua terhadap kes peningkatan 1.3 bilion telah diberikan kepada Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Tuan Yang Dipertua, di mana peningkatan harga gula Tuan Yang Dipertua. Pertama sekali, kawalan harga gula dan terbukti telah berada di bawah kawalan kerajaan Tuan Yang Dipertua, bukan kawalan negeri. Maka mereka harus tunjukkan apakah bilangan statistik yang ditunjukkan oleh Negeri Pulau Pinang itu sendiri. Sedangkan gula juga berada di bawah barangan kawalan Tuan Yang Dipertua. Seterusnya Tuan Yang Dipertua, sepatutnya apabila program model insight itu, kegagalan program model insight yang harus mereka tunjukkan adalah tunjukkan contohnya tabel prospektus kita yang dilakukan ini tidak berjaya Tuan Yang Dipertua, sehingga adanya penyelundupan, bukannya kawalan harga gula meningkat Tuan Yang Dipertua. Seterusnya kepada hujah yang seterusnya Tuan Yang Dipertua, apabila menunjukkan peningkatan pada 10 kali 5 bilion Tuan Yang Dipertua. Keadaan inilah yang kita katakan untuk mengelakkan masalah rasuah Tuan Yang Dipertua. Maka di akhir ini Tuan Yang Dipertua, saya memohon sisi Dewan keyakinan percaya bahawa sesungguhnya program penerapan model insight telah berjaya. Terima kasih atas kerajaan. Silakan Mangkang untuk berdasar. Tuan Yang Dipertua, respon pertama saya ketika saya bangkit adalah untuk menjawab isu apabila belum berjaya dan gagal, Tuan Yang Dipertua.
Pada hari ini kita semua sedang maklum apabila perwakilan kerajaan bangun dan menggagalkan kepada kami supaya kami membuktikan kegagalan tersebut. Mereka sedar bahawa untuk menunjukkan telah berjaya, pada hari ini kita masih belum sampai ke garisan penamat. Maka mereka mengambil langkah selamat sekadar menunjukkan perkembangan positif. Maka tersebut gagasan mereka kepada kami, maka tersebut bebanan yang mereka berikan kepada kami untuk menunjukkan kegagalan itu adalah satu bentuk yang tidak adil. Kerana kita semua sudah maklum bahawa kita masih belum sampai ke garisan penamat. Maka untuk menunjukkan sama ada kita gagal ataupun tidak, perlu sampai ke garisan penamat terlebih dahulu tertentu. Jadi adalah mustahil untuk kita menunjukkan, untuk kami menunjukkan bahawa wujud kegagalan. Sudah cukup untuk kami menunjukkan dalam proses program penerapan modal insan yang tertentu wujudnya kekangan-kekangan yang akhirnya melihatkan perkembangan positif itu tidak dinampak dengan jelas, tuan betul. Maka itu sepatutnya bukti yang perlu kami tunjukkan pada warga dewan pada hari ini. Sekadar itu. Isu yang kedua, tuan betul, adalah mengenai isu PIN. Astaghfirullahaladzim, tuan betul. Kerana PIN ini adalah satu dasar yang merangkumi penerapan modal insan ini, tuan betul. PIN, Pelan Integriti Nasional, merupakan dasar yang terbesar yang sebenarnya untuk kita menerapkan modal insan ini, tuan betul. Maknanya PIN datang dulu, baru program penerapan modal insan. Apa yang dikatakan oleh mereka semua adalah program-program yang dijalankan sebelum PIN ini diwujudkan. Maka kita tidak boleh mengklasifikasikannya sebagai program penerapan modal insan, tuan betul. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan betul, mereka menuduh kami sekadar menunjukkan PIN. Sedangkan dasar-dasar lain atau program-program lain masih banyak untuk ditunjukkan. Tuan yang betul, rasional mengapa kami merujuk kepada PIN? Kerana PIN merupakan dasar yang terbesar untuk kita melihat keberkesanan program penerapan modal insan, tuan betul. Maknanya, sekiranya PIN yang memegang junjung dasar terbesar ini pun kita masih belum menunjukkan kesan positif yang ketara, apakah pula dasar-dasar kecil yang merupakan anak-anak atau sab-sab terhadap PIN ini, tuan betul. Kita melihat pada PIN itu wujudnya unjuran ataupun perkembangan positif, barulah kita katakan program penerapan modal insan telah berjaya jika mereka ingin tunjukkan perkembangan positif. Itu dari segi penjelasan mengenai isu P. Dan silakan. Yang berhormat, kalau hari ini anda sandarkan dengan masalah-masalah sosial yang ada melambangkan kita belum berjaya, kalau masalah-masalah sosial ini diselesaikan melalui program penerapan, sampai ataupun tidak masalah kita untuk menerapkan modal insan. Tuan yang betul, seandainya program penerapan ini diberikan untuk menyelesaikan masalah sosial dan masalah sosial itu wujud perkembangan positif dalam pengurangan masalah sosial, baru kami bersetuju dengan mereka. Namun hakikatnya pada hari ini, dalam isu sosial sekalipun, masalah-masalah sosial semakin meningkat. Di manakah perkembangan positif yang dilihat pada tahap itu, tuan betul? Mohon ketiga-tiga itu faham dan jelas pembawakan kami. Seterusnya, tuan betul, pada hari ini kita perlu melihat modal insan ini adalah untuk negara, tuan betul. Dan sepanjang perubahan mereka sekadar menunjukkan individu-individu yang berjaya, seperti nama seorang belia mengikuti program. Adakah itu menunjukkan ia telah berjaya, tuan betul? Kerana agak berat untuk kerajaan tunjukkan keadaan telah berjaya dengan sekadar menunjukkan perkembangan positif. Kalau perkembangan positif itu merupakan satu indikator bagi mereka untuk menunjukkan keadaan telah berjaya, mereka perlu tunjukkan dari setiap aspek wujudnya perkembangan positif. Namun apa yang dilakukan oleh mereka adalah hanya merujuk kepada bidang ekonomi, iaitu perniagaan semata-mata, tuan betul. Itu yang lebih jelas mereka tunjukkan pada hari ini. Patutnya pembawakan mereka, modal insan yang mereka tunjukkan setiap sektor. Isu politik umpamanya, isu ekonomi dan isu sosial, wujud perkembangan positif. Kerana modal insan ini untuk semua, bukan semata-mata kita melihat kepada golongan belia semata-mata, tuan yang dipertua. Seterusnya, tuan betul, kita lihat pemujahan satu persatu. Apabila yang ketiga itu bangkit membawakan program jelajah Malaysia 2007, katanya apabila Datuk Seri Syamuddin Hussein mengajak mak lebih untuk berjasa. Itu tahun 2007. Namun kalau kita amati statistik yang dikeluarkan oleh Ketua Perbankan adalah pada tahun 2008, tuan betul. Jelas di sini menunjukkan dengan adanya PIN, adanya pula program jelajah Malaysia ini pada tahun 2007,
2008 sepatutnya peningkatan penurunan mak rempit berlaku, namun meningkat pula betul. Adakah ini merupakan perkembangan positif daripada program jelajah Malaysia? Itu saya minta mana-mana yang dijawab, bukan dalam perhubungan. So yang betul, mereka mempertikaikan mengapa kami bawakan isu LHDN dan juga peniaga meningkat harga, menunjukkan penerapan modal insan terhadap peniaga masih belum berjaya. Penerapan modal insan terhadap penjawab awal juga masih belum berjaya, kerana sehingga menimbulkan permasalahan dan akhirnya menimbulkan tekanan-tekanan bagi kita menjalankan program penerapan modal insan. Itu untuk yang ketiga. Kini saya bawa pula cenderamata untuk yang kedua. Apabila bangkit menceritakan mengenai program perniagaan untuk belia, program tetapkan cara yang betul untuk usahawan dan sebagainya, dan dia bangkit juga program pertukaran belia bagi melahirkan jati diri. Saya bidas seperti ini. Rumusan pada ini mereka sekadar menunjukkan rumusan pada pengucahan ini. Mereka langsung tidak menunjukkan apakah jati diri ataupun apakah nilai modal insan yang ingin diterapkan dalam isu pertukaran belia dan sebagainya. Dalam isu pertukaran pelajar ini pula, dia tidak menunjukkan apakah perkembangan positif hasil daripada pertukaran pelajar dua negara tersebut kepada negara kita, kepada belia negara kita. Dia langsung tidak menunjukkan, hanya melambakkan program-program saja. Saya rasa itu bukan satu pembuktian yang baik untuk menunjukkan perkembangan positif. Kemudian kedua, Perdana Menteri juga menyatakan sistem pendidikan pada hari ini tentu juga menunjukkan perkembangan positif. Itulah satu kesilapan terbesar, kerana pada hari ini kami mengakui bahawa sistem pendidikan telah mengalami banyak revolusi. Namun kalau betul hari ini kita lihat pelajar-pelajar yang terlibat dalam disiplin semakin meningkat. Dan itu betul-betul saya kira program penerapan modal insan ini belum berjaya, kerana perkembangan positif yang ditunjukkan pun masih lagi belum kita lihat secara menyeluruh. Mohon usul ditolak. Melihat kepada integriti yang perlu ada pada seorang pembangkang yang baik dalam negara ini. Sesekalipun pada hari ini kami tidak pernah menafikan kesan positif yang ada hasil daripada Plan Integriti Nasional yang dilaksanakan oleh kerajaan. Tetapi apakah sebab pada hari ini kami memukul program penerapan modal insan belum berjaya? Kerana kita melihat kepada frasa kesan positif itu dikaburi oleh masalah-masalah yang menunjukkan bagaimana kita harus kena percaya program penerapan modal insan belum berjaya. Dalam sesi perhubungan paling ini yang kedua, saya akan bagikan kepada kita. Yang pertama, rumusan kes kerajaan. Yang kedua, rumusan kes pembangkang. Kita mulakan dengan keraguan ataupun rumusan di kes kerajaan. Yang pertama, ini seawal bangkit Ketua Perdana Menteri mengatakan bahawa program penerapan pada ini merujuk kepada semua program pembangunan masyarakat di negara kita. Inilah masalah yang paling besar, tidak faham apakah itu program penerapan modal insan. Sedangkan apabila bangkit yang ketiga, ditanya oleh saya sendiri di Pertua, pada hari ini sudah ataupun tidak, program-program pembangunan masyarakat sebelum dilaksanakan itu bukanlah program penerapan modal insan. Mereka bersetuju. Maknanya pembujahan yang mereka bawakan di perwakilan kerajaan pada ini bukanlah berlandaskan PIN, dan itu bukanlah program penerapan modal insan, tapi sekadar permohonan masyarakat. Itu kegagalan yang paling besar di perwakilan kerajaan. Dilihat sisi pembujahan dia kena betul. Yang pertama, ingin berkata tentang misi nasional katanya, tentang pertukaran pelajar Malaysia ke luar negara. Pada ini pelajar Malaysia dipuji kerana kemahiran berkomunikasi. Kan yang betul. Saya tidak nafikan ataupun program pembangkang pada ini tidak pernah nafikan itu perkembangan positif. Tapi kami katakan belum berjaya setelah kita bentuk modal insan ataupun belia pada hari ini, merujuk kepada gejala-gejala maksiat, gejala-gejala sosial yang berlaku dalam kalangan remaja, seperti mana yang ditunjukkan oleh yang pertama sentara oleh Pertua. Pada hari ini walaupun ada program-program yang membangkitkan remaja pada hari ini, tapi masalah sosial berkaitan remaja pada hari ini masih menunjukkan walaupun ada program penerapan modal insan itu, kita belum boleh hukum sebagai berjaya kerana dikaburi oleh masalah-masalah sosial yang semakin meningkat.
kita lihat kekaburan yang berlaku di meja kerajaan sebentar tadi. Selesai rumusan kes perolehan kerajaan, kita beralih kepada rumusan kes perolehan pembangkang. Pada hari ini kami buktikan dengan baik, kami nafikan dengan baik bagaimana program penerimaan program penerapan modal insan itu belum berjaya. Yang pertama, berhujah Ketua Pembangkang pada ini merujuk kepada masalah-masalah sosial yang semakin meningkat. Maknanya tidak dinafikan positif-positif yang ada hasil daripada penerapan insan, tapi ia masih lagi belum boleh berjaya kerana remaja kita pada hari ini masih melakukan masalah sosial. Bangkit saya kepada balik ke Ketua, saya melihat kepada pelaksanaan penerapan modal insan itu sendiri dengan Ketua. Walaupun ada peran integriti nasional dan ada tata cara untuk mengimplementkan integriti nasional itu dekat level 8, tapi pada ini sistem-sistem pemerintahan dalam negara itu sendiri atau sistem pentadbiran masih lagi belum mencapai tahap yang ditetapkan. Maknanya penerapan modal insan hasil dari peran integriti nasional itu Ketua, walaupun ada kesan positif, tapi jujukan yang mereka betul, ia masih lagi boleh dihukum berjaya kerana melihat kepada masalah yang timbul dalam pelaksanaan pelan integriti nasional itu sendiri. Hari ini kita membuktikan bagaimana pada hari sebagai pembangkang yang baik, kami tidak pernah melakukan usaha kerajaan ini. Tapi kerajaan pada hari ini cuba untuk berbuat tidak adil kepada pembangkang yang semakin besar. Mohon usul untuk terus dibangkang. Kerana ini merupakan satu beban yang tidak adil untuk perwakilan pembangkang. Mohon dibangkang. Terima kasih kepada pihak pembangkang, khususnya Syarikat Kerajaan. Tuan Yang di-Pertua, apa yang kita bincangkan sebenarnya bukan soal berjaya ataupun tidak terterapnya modal insan, namun berjaya ataupun tidak program yang dijalankan untuk kita menerapkan modal insan. Tuan Yang di-Pertua, maka hari ini kerajaan nasional sebenarnya kami tampil dengan pendirian program penerapan modal insan telah berjaya melihat kepada perkembangan-perkembangan positif terhadap program-program yang telah dilaksanakan Tuan Yang di-Pertua. Pertamanya, kami tunjukkan kepada anda semua pemahaman terpenting hari ini adalah apakah itu modal insan. Telah pun diterima, modal insan ini perlulah merujuk kepada faktor kemanusiaan dan kemasyarakatan dalam menggerakkan kemajuan negara. Soal kedua Tuan Yang di-Pertua perlu untuk kita fahami, program-program yang dijalankan berbeza dengan keberjayaan terhadap penerapan modal insan juga gagal difahami. Berkenaan dengan hal ini Tuan Yang di-Pertua, kami katakan berjayanya program penerapan modal insan ini kami tunjukkan melalui program projek peniaga muda telah pun melahirkan peniaga-peniaga muda yang berdaya saing. Tuan Yang di-Pertua, hujah ini tidak dibidan. Hujah kedua, kami tunjukkan program pertukaran belia antarabangsa yang mana penerapan nilai integriti dan penerapan kemahiran generik juga tidak dibidas. Tuan Yang di-Pertua, hujah ketiga kami tunjukkan program Smart Belia yang mana program ini juga merupakan program untuk meningkatkan jumlah usahawan yang berjaya untuk meningkatkan nilai modal insan yang ada juga tidak dibidas. Tuan Yang di-Pertua, hujah saya juga saya tunjukkan misi nasional bagaimana pembangunan syarikat etika syarikat juga tidak dibidas dan melalui sistem pendidikan penerapan nilai kemahiran generik juga tidak dibidas. Itu kes kami masih tetap berdiri kerana apa? Bidasan tidak pernah dilakukan oleh perwakilan pembangkang. Kita lihat kes mereka Tuan Yang di-Pertua. Permasalahan paling penting apabila hari ini mereka tidak menerima beban bukti yang kami letakkan. Bukan sukar untuk tunjukkan Tuan Yang di-Pertua. Kerana apa kami meletakkan? Untuk mereka menunjukkan keadaan gagal terhadap program penerapan. Kerana apa? Pemberian hari ini perlu seimbang. Hari ini kami tunjukkan program-program ini mempunyai perkembangan positif, iaitu proses-proses yang ada melalui program yang dijalankan. Maka jika mereka menunjukkan juga satu proses iaitu belum percaya, maka hari ini tidak ada pertemuan kes. Saya kira Tuan Yang di-Pertua mereka mampu tunjukkan bagaimana. Saya akan tunjukkan nanti Tuan Yang di-Pertua apa permasalahan mereka. Pertama, saya kira berlaku pencegahan yang cukup jelas di antara Ketua Pembangkang juga timbalannya Tuan Yang di-Pertua. Kerana apa? Ketua Pembangkang hari ini cukup tidak rasional. Kerana apa? Beliau hari ini menyandarkan kegagalan terhadap program penerapan nilai
Muhammad Isa ini dengan hanya menggambarkan dan melihat kepada permasalahan-permasalahan sosial yang berlaku. Sedangkan Tuan Yang di-Fatwa, hari ini program penerapan Muhammad Isa ini kita giatkan untuk apa? Untuk mengubati dan membaikkan masalah yang ada. Tuan Yang di-Fatwa, itulah proses yang kita tengahkan gagal difahami Tuan Yang di-Fatwa. Yang kedua, pencerahan cukup jelas apabila Yang Terhormat Timbalan Ketua Pembangkang mula menyedari kesilapan, lantas mula bangkit dengan menunjukkan itu sahaja program Tuan Yang di-Fatwa, lantas menunjukkan kegagalan-kegagalan cukup besar, termasuklah harga mula meningkat, harga telefon meningkat, semua pun dimasukkan tanpa menunjukkan program yang khusus terhadap kes yang berlaku Tuan Yang di-Fatwa. Secara keseluruhannya, sebenarnya kes mereka boleh terbina dengan mudah. Pertamanya, mereka hanya perlu tunjukkan hari ini apakah program yang telah kita laksanakan untuk menerapkan modal instan. Kedua, mereka tunjukkanlah kelemahan-kelemahan terhadap program yang tidak dilaksanakan. Lantas, akibat daripada kelemahan inilah akhirnya berlakulah kes-kes Tuan Yang di-Fatwa, baru letak kes namun gagal hingga ke akhirnya. Maka di atas kesilapan itulah timbang tanah cukup jelas, mohon usul diterima. Assalamualaikum. Terima kasih kepada ahli informasinya.